Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Dr. Muhammad Syazwan Zainal, pensyarah bagi kursus Kaedah Mengajar. Okey, kami dari kumpulan 2 terdiri dari 5 ahli dari set 48 akan membentangkan RPH kami berserta justifikasinya. Okey, pembentangan ini akan merangkumi pendekatan pengajaran yang digunakan, aktiviti yang dirancang serta alasan pemilihan strategi kami bagi memastikan pembelajaran yang berkesan kepada murid. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembentangan ini. Saya Aina Yasmin binti Muhammad Faisal, nombor matrik P158612 dan hari ini saya akan membentangkan RPH bagi subjek Bahasa Melayu tahun 1, bab 5, aspek tata bahasa dengan fokus kepada jenis-jenis ayat. Sesi pembelajaran ini melibatkan 36 orang murid dan dirancang menggunakan pendekatan interaktif dan menyeronokkan. Pengajaran saya dimulakan dengan set induksi iaitu tayangan video pendek selama 5 minit yang memaparkan 4 jenis ayat dalam situasi harian. Murid diminta mengenal pasti jenis ayat yang digunakan. Aktiviti ini berfungsi sebagai rangsangan visual untuk menarik perhatian serta memberi pemahaman awal secara interaktif. Okay, dalam langkah 1, saya mengadakan aktiviti soalan refleksi selama 7 minit. Saya akan bertanya soalan berdasarkan video dan murid akan menjawab kembali serta berbincang. Aktiviti ini bertujuan untuk menguji pemahaman murid serta membantu mereka menghubungkan konsep jenis ayat dengan komunikasi harian. Seterusnya dalam langkah 2, saya menggunakan permainan digital bamboozle selama 15 minit. Murid akan bermain dalam kumpulan kecil dan menjawab soalan berkaitan jenis ayat menggunakan aplikasi digital ini. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih interaktif, menyeronokkan serta meningkatkan daya ingatan mereka terhadap topik yang dipelajari. Dalam langkah 3, saya menjalankan aktiviti role playing iaitu permainan peranan selama 25 minit dan murid akan melakonkan situasi sebenar seperti bertanya arah, memberi arahan ataupun menyatakan perasaan menggunakan jenis ayat yang sesuai. Aktiviti ini mengukuhkan kemahiran komunikasi dan keyakinan murid dalam pengucapan awam. Akhir sekali, dalam penutup saya akan mengimbas kembali jenis-jenis ayat yang dipelajari melalui sesi refleksi selama 8 minit. Saya akan bertanya soalan, memberi pujian kepada murid serta memberikan tugasan rumah bagi mengukuhkan pemahaman mereka dan menyediakan mereka untuk sesi seterusnya. Secara keseluruhan, pendekatan pengajaran ini menggabungkan elemen visual, digital dan lakonan bagi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, efektif serta dapat membantu murid mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian mereka. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Intarhana binti Rosli, nombor matrik P157099. Hari ini saya ingin membentangkan rancangan pengajian harian saya untuk subjek sejarah tahun 5 dengan fokus kepada topik bab 9 iaitu lagu negaraku. Rancangan ini bukan sahaja direka untuk memupuk rasa patriotisme tetapi juga untuk membangunkan kemahiran abad ke-21 dengan mengambil kira keperluan pelajar dari kawasan luar bandar. Rancangan ini bermula dengan set induksi di mana saya mengambil masa 7 minit. Saya akan memainkan lagu negaraku menggunakan alat mudah seperti pembesar suara yang memastikan aktiviti ini dapat diakses walaupun di kawasan dengan kekangan teknologi. Murid akan menyanyikan lagu negaraku ini bersama-sama, membina rasa perpaduan dengan semangat kerjasama. Okey, baiklah. Untuk langkah pertama, saya telah membuat aktiviti interaktif kecil selama 10 minit di mana murid akan melengkapkan puzzle fizikal berkaitan dengan tema lagu negaraku. Aktiviti ini melibatkan critical thinking dan juga kreativiti kerana mereka perlu menyusun potongan sambil memahami simbol di sebaliknya. Saya memilih digital agar lebih mudah dan mereka dapat pendedahan lah. Okey, untuk yang nombor 2, melibatkan menonton video terpilih selama 20 minit. Saya akan memberi mereka menonton video mengenai sejarah penciptaan lagu negaraku agar mereka boleh menonton selepas kelas jugalah. Video ini diikuti dengan aktiviti melengkapkan rajah berkumpulan dan menjawab kuis. Aktiviti ini menggalakkan kemahiran komunikasi dan juga pemikiran kritis sambil mengintegrasikan penggunaan bahan multimedia.
Baiklah, aktiviti yang ketiga adalah sesi diskusi terbuka dengan pembentangan secara individual selama 15 minit. Dalam kumpulan kecil, murid akan berbincang tentang bagaimana lagu Negaraku ini dapat memupuk jati diri mereka, kemudian membentangkan pendapat mereka kepada rakan sekelas Aktiviti ini membina keyakinan diri, skill komunikasi dan juga kerjasama. Pengajaran ini diakhiri dengan refleksi selama 8 minit. Saya akan minta murid berkongsi pengalaman mereka dan mengimbas kembali pengajaran pada hari itulah. Kami juga akan menyanyikan semula lagu Negaraku sebagai simbolik penutup. Aktiviti ini membantu mereka membina self-awareness dan memahami kepentingan nilai perpaduan. Melalui pendekatan ini, saya memastikan pembelajaran abad ke-21 dapat dicapai walaupun dengan sumber yang terhad. Penekanan diberikan kepada kemahiran komunikasi, pemikiran kritis, kerjasama dan juga kreativiti sambil menjaga relevansi dengan realiti murid di kawasan luar bandar. Saya percaya setiap murid mampu cemerlang jika kita memberikan peluang yang sesuai dengan keperluan mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Fatia binti Rosli Nizam dengan nombor matrik P156354. Hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian RPH bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tingkatan 1 bab 1 yang bertajuk Melakukan Kemahiran Asas Bola Jaring dengan Lakuan yang Betul. Pertama, dalam set induksi yang berlangsung selama 5 minit, saya akan memulakan sesi dengan menayangkan video menggunakan LCD projector. Video ini memaparkan aksi atlet negara kita dalam permainan bola jaring. Selain itu, saya akan mengemukakan beberapa soalan kepada murid, antaranya, apakah yang kamu perhatikan di dalam video ini? Apakah kamu kenal mereka yang bermain di dalam video ini? Dan apakah kamu bercita-cita dalam menjadi atlet seperti ini? Pendekatan ini bertujuan untuk menarik minat murid terhadap pembelajaran serta meningkatkan motivasi mereka dalam menguasai kemahiran asas bola jaring dengan lebih baik. Seterusnya, dalam langkah 1 yang berlangsung selama 10 minit, saya akan memberikan arahan kepada murid untuk membahagikan diri mereka kepada 6 kumpulan. Pembahagian ini dilakukan dengan mengira nombor 1 sehingga 6 secara berselang-seli. Selain itu, murid juga akan melakukan aktiviti pemanasan badan iaitu warm up sebelum memulakan latihan. Kaedah ini bukan sahaja memastikan pembentukan kumpulan yang seimbang, tetapi juga membantu murid berinteraksi dengan rakan yang berbeza. Selain itu, aktiviti pemanasan badan dapat mengurangkan risiko kecederaan serta memastikan keselamatan fizikal murid semasa sesi pembelajaran berlangsung. Okey, seterusnya dalam langkah 2 yang berlangsung selama 15 minit, saya akan mendemonstrasikan teknik balingan dan pergerakan kaki dalam bola jaring kepada murid. Demonstrasi ini bertujuan untuk memberikan contoh visual yang jelas dan tepat sekaligus dapat membantu murid dalam memahami teknik dengan lebih mudah melalui pemerhatian mereka secara langsung. Okey, dalam masa yang sama, murid dapat melihat postur badan, koordinasi pergerakan dan teknik yang betul. Seterusnya, mempercepatkan proses pembelajaran dan meningkatkan keyakinan mereka dalam mencuba kemahiran tersebut. Seterusnya, dalam langkah 3 yang berlangsung selama 25 minit, murid akan mengaplikasikan kemahiran yang telah dipelajari yang telah ditunjukkan oleh guru dalam kumpulan masing-masing. Aktiviti ini membolehkan mereka mempraktikkan teknik yang betul serta memperbaiki kemahiran melalui latihan dan pengalaman secara langsung. Selain itu, ia juga membantu meningkatkan keyakinan dan kefahaman mereka terhadap kemahiran bola jaring. Akhir sekali, dalam penutup selama 5 minit, sesi soal jawab telah diadakan bagi mengukuhkan pemahaman murid mengenai pembelajaran pada hari ini. Selepas itu, murid akan melakukan aktiviti warm down, penyejukan badan sebelum menerima kertas kerja sebagai bahan pengukuhan pada hari tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu murid membuat refleksi terhadap pembelajaran. Di samping itu, memastikan mereka menamatkan sesi dengan cara yang sihat dan bertenaga. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Farhanis, nombor matrik P156198 akan membentangkan RPH bagi subjek sains tahun 1 bab 3 dalam aspek sains hayat dengan fokus kepada pengelasan haiwan berdasarkan organ pernafasan. Sesi pembelajaran ini melibatkan 30 orang murid dan dimulakan dengan set induksi.
Untuk sesi set induksi, saya memilih gambar dan video sebagai alat bantu untuk menarik minat murid, membantu mereka memahami konsep organ pernafasan haiwan dengan lebih jelas, serta menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Melalui visual ini, murid dapat melihat bagaimana haiwan seperti ikan, katak bernafas serta mengembangkan pemikiran kritis dengan bertanyakan soalan berkaitan dengannya. Selain itu, kuis atas talian digunakan untuk menguji pemahaman mereka secara interaktif. Secara keseluruhannya, set induksi ini bukan sahaja membantu murid memahami kepentingan sistem pernafasan haiwan, tetapi juga mengasah kemahiran berfikir, berkomunikasi dan kerjasama. Pendekatan ini selari dengan elemen orientasi kurikulum EMK dalam aspek sains dan teknologi serta nilai murni. Dalam langkah 1, sesi pembelajaran ini, murid diperkenalkan kepada konsep asas organ pernafasan haiwan seperti paru-paru, insang, trakea dan kulit. Mereka turut membandingkan perbezaan sistem pernafasan antara haiwan darat, akuatik dan amfibia, serta digalakkan untuk berkongsi pengetahuan sedia ada sebelum mereka menerokai ciri-ciri unik organ pernafasan manusia. Objektif utama adalah untuk membantu murid mengenal pasti dan memahami fungsi organ pernafasan dalam proses respirasi. Pendekatan ini mendorong mereka untuk berfikir secara kritis dan membandingkan perbezaan sistem pernafasan berdasarkan habitat haiwan. Langkah seterusnya ialah aktiviti berkumpulan. Murid dibagikan kepada 4 kumpulan di mana setiap kumpulan mengandungi satu jenis organ pernafasan. Contohnya, paru-paru, contoh haiwan, gajah dan monyet. Seterusnya, insang, contoh ikan berudu. Contoh seterusnya, kulit lembap, contoh katak. Mereka berbincang, menyusun maklumat serta menyediakan pembentangan dalam bentuk lakaran, kad imbas atau penerangan lesan. Aktiviti ini bukan sahaja mengukuhkan pemahaman murid tetapi juga menggalakkan kerjasama, pemikiran kritis dan kemahiran berkomunikasi. Selain itu, mereka dapat mengelaskan serta membezakan haiwan berdasarkan ciri-ciri pernafasannya selari dengan elemen sains, teknologi serta nilai murni. Langkah ketiga ialah pembentangan dan pengukuhan. Setiap kumpulan membentangkan hasil kajian mereka kepada kelas untuk mengukuhkan pemahaman dan membina keyakinan diri. Seterusnya, murid menjawab soalan dalam talian sebagai aktiviti pengukuhan yang bersifat interaktif dan menyeronokkan. Ini membantu mereka mengingatkan kembali maklumat penting, menguji pemahaman serta meningkatkan daya ingatan terhadap topik yang dibincangkan. Aktiviti ini bukan sahaja mengukuhkan pengetahuan murid tetapi juga memupuk minat mereka terhadap sains. Pendekatan interaktif menjadikan pembelajaran lebih menarik, meningkatkan pemahaman dan membantu mereka mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian mereka. Untuk sesi penutup pembelajaran, guru dan murid mengulangi isi-isi penting yang dipelajari. Murid menjawab soalan ringkas untuk menilai pemahaman mereka seperti berapakah jenis organ pernafasan manusia dan sebutkan contoh haiwan berdasarkan organ pernafasannya. Aktiviti ini membantu murid menyusun semula maklumat serta mengenal pasti haiwan berdasarkan organ pernafasannya. Akhir sekali, guru memberikan refleksi mengenai kepentingan memahami sistem pernafasan haiwan dan menggalakkan murid untuk terus menerangkan ilmu tentang haiwan di sekeliling mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azrina binti Ahmad Zamri, nombor metrik P155839. Subjek yang saya pilih pada kali ini adalah reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 dan topiknya adalah kepentingan reka bentuk dan teknologi. Berikut adalah justifikasi pemilihan kaedah atau aktiviti yang saya aplikasikan pada sesi kali ini. Untuk sesi set induksi, saya memulakan pengajaran dengan tayangan video yang memaparkan bangunan-bangunan terkenal di Kuala Lumpur. Tujuan saya menayangkan video tersebut adalah untuk memberikan gambaran awal tentang topik pembelajaran pada hari itu. Secara tidak langsung dapat menarik minat para pelajar, terutamanya kepada pelajar yang kurang terdedah dengan teknologi. Seperti yang kita sedia maklum, pelajar yang dari sekolah luar bandar ini kurang pendedahan terhadap kecanggihan teknologi digital pada masa kini. Namun segelintir daripadanya mengikuti setiap perkembangan teknologi yang semakin hebat ini. Saya juga mengadakan sesi soal jawab secara ringkas berdasarkan video untuk merangsang pemikiran pelajar dan mengaktifkan pengetahuan sedia ada pelajar tentang bangunan-bangunan di Malaysia. Apa yang boleh saya lihat, nilai semangat cinta akan negara para pelajar ditonjolkan dengan secara tidak langsung apabila masing-masing memberikan respon yang positif terhadap pengetahuan sedia ada mereka tentang bangunan-bangunan yang terdapat dalam video tersebut. Seterusnya, untuk langkah 1, saya meminta para pelajar untuk membentuk kumpulan kecil yang terdiri daripada 6 orang ahli. Saya juga menggunakan kad manila dan marker pen sebagai alat bantu mengajar pada kali ini. Apa yang saya harapkan, aktiviti ini dapat menggalakkan komunikasi dan kerjasama antara para pelajar. Seperti yang kita tahu, setiap kelas terdiri daripada pelajar yang berlatar belakangkan pelbagai tahap penguasaan. Jadinya, untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan pemahaman para pelajar, melalui aktiviti berkumpulan, para pelajar dapat berkongsi idea dan pendapat masing-masing.
Okey, bagi langkah 3, sesi pembentangan kumpulan dijalankan. Setiap kumpulan diberikan masa 2 minit untuk menghasilkan hasil reka bentuk mereka kepada kawan-kawan kelas. Okey, ini untuk melatih kemahiran komunikasi lisan dan keyakinan diri. Saya juga menjalankan pembelajaran 2 hala, iaitu melalui soal jawab secara ringkas dan maklum balas antara pelajar. Dengan aktiviti ini, pelajar lebih memahami hubungan antara reka bentuk dan kerjaya sebenar. Okey, untuk sesi penutup, bagi mengukuhkan kefahaman para pelajar, saya memberikan tugasan formatif, iaitu saya meminta mereka untuk mencari dan menyenaraikan 5 kerjaya lain yang berkait dengan bidang reka bentuk. Dengan itu, saya boleh mentaksir sama ada para pelajar memahami atau tidak topik pada hari itu dengan lebih terperinci. Pembelajaran pada sesi kali ini banyak menekankan strategi berpusatkan murid, iaitu guru hanya memberi bimbingan, pelajar yang memimpin pelaksanaannya. Okey, ini menggalakkan penerokaan dan penyelidikan oleh pelajar itu sendiri. Oleh itu, kemahiran abad 21 dapat diterapkan dalam pembelajaran ini secara tidak langsung. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan dari kami berlima. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.